Hari ni ada Honda Accord nak masuk transmission treatment RM Autocare ni. Sebab dia dah mengadu, dia cakap pagi-pagi gear dia tu ada termenung. Waktu sejuk lah. So dia datang ke workshop Transmatic Automotive, which is specialist dalam bidang gearbox, dan dia dapatkan transmission treatment RM Autocare ni. Jadi hari ni kita nak masukkan 2 botol lah untuk merawat masalah gearbox dia. First of all, apa yang kita perlu buat? Of course lah, kena keluarkan dulu transmission treatment ni. Dan yang kedua, kita kena check dulu condition minyak gearbox dia. Condition sini nampak color masih elok. Ni bau pun tak ada bau terbakar lagi. So boleh terus letak lah. Better time korang servis minyak gearbox, letakkan sekali transmission treatment RM Autocare ni. Tapi kalau kata korang baru je lepas servis, boleh letak je terus, tak ada masalah pun. Tempat nak masukkan minyak gearbox dia dekat belah atas ni lah. So kita masukkan ikut atas ni. Semudah ABC je. Selepas selesai kita letakkan transmission treatment RM Autocare, kita kena running dulu 10 ke 15 minit lah untuk bagi transmission treatment tu dia bertindak balas dalam gearbox. Ada setengah orang dia lepas guna, dia terus lenjan. Tapi kita recommend lepas isi 10 ke 15 minit biar running dulu. Kita start engine dulu, kita tukar gear kepada N. So biarkan 10 hingga ke 15 minit lah. Seeloknya selepas isi transmission treatment RM Autocare ni dalam masa 2 ke hingga 3 hari tu, setiap pagi buatlah benda ni. Kemudian bolehlah kita lihat dia punya perubahan. Masalah gearbox tu dah selesai ataupun tidak. Jika tak selesai, kena datang workshop buat checking. Mostly feedback yang kita dapat, kalau ada masalah gear sentak ke, pertukaran gear lambat, gear tak smooth, selalunya transmission treatment RM Autocare dapat selesaikan masalah ni. Dapatkan transmission treatment RM Autocare sekarang.